Setiap saat, kita berjalan di atas bumi yang mungkin boleh retak pada bila-bila masa. Kita bernafas dengan udara yang boleh bertukar dalam sekelip mata. Kita berlayar di atas lautan yang menunggu mangsa untuk ditenggelamkan. Namun mengapa semua itu tidak berlaku dan kita masih mampu hidup di bumi Allah ini dengan aman? Jawapannya hanya satu: kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala masih menahan murkanya. Assalamualaikum dan selamat kembali ke Domir TV. Manusia adalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sentiasa alpa dan leka dalam keselesaan. Sedangkan alam ini, baik lautan, bumi dan angin, tidak pernah reda dengan segala maksiat yang dilakukan oleh manusia di dalamnya. Hanya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada makhluknya yang beriman dan bertakwa yang mampu menghalang alam ini dari menghancurkan seluruh umat manusia. Menurut riwayat yang disebut oleh para ulama seperti Syekh Ali Jaber rahimahullah, laut memohon izin kepada Allah sebanyak 3 kali sehari untuk menenggelamkan manusia. Mengapakah begitu? Ia kerana lautan teramat sakit hati melihat maksiat yang dilakukan oleh manusia di atasnya. Hedonisme, seks bebas, perjudian dan segala macam maksiat berlaku setiap hari di atas lautan. Oleh kerana kekaburan dengan undang-undang di perairan antarabangsa, sesetengah manusia mengambil kesempatan untuk melakukan bermacam jenis maksiat dan jenayah dan terlepas dari undang-undang dunia. Di lautan juga, manusia dengan tanpa rasa bersalah membuang sisa-sisa toksik dan sampah dengan begitu banyak. Manusia tidak bertanggungjawab ini merosakkan keseimbangan yang Allah kurniakan kepada alam, hingga lautan tidak tahan dengan maksiat yang dilakukan manusia. Tetapi Allah menjawab, "Jangan dahulu, masih ada hamba-Ku yang beriman." Begitu besar rahmat Allah bahkan kepada mereka yang melanggar perintahnya di atas nikmat ciptaannya sendiri. Namun apabila Allah mengizinkan, seperti di dalam kisah Nabi Nuh alaihi salam, lautan menjadi azab yang tidak dapat ditahan oleh sesiapa pun yang menghadapinya. Sesungguhnya Allah tidak akan membiarkan terus berlangsungnya pekerjaan orang yang membuat kerosakan. Malah bukan lautan sahaja, tetapi bumi dan angin juga menyaksikan kezaliman dan kemaksiatan manusia. Makhluk Allah berdua ini juga ingin menghukum pelaku-pelaku kezaliman. Allah berfirman dalam surah Al-Qasas ayat 59, "Dan tidak pernah kami membinasakan satu negeri kecuali setelah penduduknya melakukan kezaliman." Dalam kisah Nabi Hud alaihi salam, kaum Ad dibinasakan dengan angin ribut yang berlarutan selama 8 hari 7 malam tanpa henti. Dalam kisah Nabi Saleh alaihi salam, kaum Samud ditimpa gempa bumi yang dahsyat dan guruk kerana mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alam ini hanya tunduk kepada perintah Allah, tetapi apabila manusia melampaui batas, Allah akan jadikan alam ini sebagai alat untuk menurunkan azab dan keadilannya. Justru mengapa semua ini belum berlaku ke atas manusia di zaman ini? Ia kerana Allah masih memberi tangguh, masih membuka ruang taubat. Allah berfirman dalam surah Al-Isra ayat 70, "Dan sesungguhnya kami telah memuliakan anak-anak Adam, dan kami telah beri mereka menggunakan berbagai-bagai kenderaan di darat dan di laut, dan kami telah memberikan rezeki kepada mereka dari benda-benda yang baik-baik, serta kami telah lebihkan mereka dengan selebih-lebihnya atas banyak makhluk-makhluk yang telah kami ciptakan." Ayat ini menceritakan tentang jasa Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada insan di dunia setelah menggambarkan anugerahnya di laut dan di darat.
baik terhadap yang taat mahupun yang durhaka. Ayat ini menjelaskan anugerah itu adalah kerana manusia merupakan makhluk unik yang memiliki kehormatan dalam kedudukannya. Kemudian di dalam sebuah hadis qudsi, Allah berfirman, "Wahai hamba-Ku, seandainya dosa kamu setinggi langit, lalu kamu datang kepadaku memohon ampun, aku akan ampunkan kamu." Justru kepada setiap manusia yang ada di bumi hari ini, mesejnya sangat jelas. Selagi mata masih terbuka, selagi nadi masih berdetak, pintu taubat masih terbuka. Ramai manusia hanya insaf selepas bencana, baru mula solat selepas banjir, baru tutup aurat selepas kemalangan, baru sedar selepas kehilangan. Tetapi mengapa perlu tunggu sehingga semuanya hilang baru mahu mencari Tuhan? Nabi SAW bersabda, "Bersegeralah kamu melakukan amal soleh sebelum datang fitnah seperti potongan malam yang gelap." Jika langit, bumi, laut dan angin sudah menahan sabar, sampai bila kita mahu terus leka? Allah SWT memberi kita pilihan, sama ada untuk tunduk atau terus sombong, untuk kembali kepadanya atau mencari Tuhan-Tuhan selain Dia. Tetapi ramai di kalangan kita memilih untuk mengejar dunia dan lupa kepada akhirat. Kita agungkan yang material. Kita hidup dalam nikmat, tetapi derhaka kepada pemberi nikmat. Allah tidak zalim, manusia yang menzalimi diri sendiri. Dan berapa banyaknya penduduk negeri yang zalim yang telah kami binasakan, dan kami adakan sesudah mereka itu kaum yang lain sebagai penggantinya. Azab yang merupakan implikasi dari sunatullah dalam tatanan masyarakat manusia kerana kezaliman, misalnya yang menyebabkan rosaknya peradaban dan lemahnya bangsa, serta penyebab terjadinya penindasan kelompok yang kuat ke atas kelompok yang lemah. Allah mengetahui apa yang tersimpan dalam hati serta kecenderungan manusia untuk merosak atau memperbaiki. Allah akan menghitung mereka atas hal-hal yang besar maupun yang kecil, bahkan seberat biji zarah pun. Dan Allah mengetahui siapa yang membuat kerosakan dari yang mengadakan perbaikan. Bila laut bergelora, bumi bergegar dan angin mengganas, itu bukan hanya bencana semata-mata. Ia merupakan teguran. Jangan tunggu sehingga Allah cabut segala rahmat yang diberikan kepada manusia. Kembalilah, bertaubatlah, perbaiki solat, perbaiki hubungan dengan Allah dan sesama manusia. Kerana ketika saat azab itu turun, tiada siapa yang mampu menahannya.